Hi gang, Assalamualaikum and welcome to my channel and thank you sebab korang dah klik video ni. So hari ni kita akan main game Granny. Game ni dulu aku pernah main dah tau, tapi setiap kali aku main aku tak pernah lepas sebab aku rasa sebab aku tak sabar. Aku rasa pertama. Yang kedua, tak, aku rasa game survival memang agak payah untuk aku. Tapi aku take a challenge lah untuk main game ni. So boleh ke tak aku main, aku tak sure. Tapi hari ni aku just nak main practice dulu. Buat masa ni aku just nak main practice. Sebab aku nak pusing-pusing dulu rumah. Sebab aku dah lama tak main game ni. Sebab boleh jadikan cerita aku main game ni last dalam 5 tahun yang lepas. Okay, aku dah pick high quality punya. Dan kita baca kat sini, even practice pun kita takkan terlepas daripada bahaya. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita start. Okay, tip, diorang bagi tip kat kita guys. Be quiet, she hears everything. Keep in mind that if you drop object on the floor, it creates sound. So ini kalau tip ni untuk kalau ada granny lah kan. Press and hold the remove button and free yourself from bare feet. Oh, so nanti kalau ada granny punya, dia akan letak perangkap beruang lah. Kini untuk macam perangkap kita lah pula, bukan jadi perangkap beruang lah. Macam tu lah kot maksud dia. Hide under beds or in cabinet. So kita boleh menyorok dekat bawah katil dengan dalam almari. You have 5 days. So kita ada 5 days. Is that mean kita ada 5 kali luang. Use headphone for the best experience. Okay, thank you for the tips. And get out of there. You only have 5 days. All you need is in the house. And be quiet. She hears everything. And Granny is crazy. Good luck. So tu apa yang developer cakap kat kita. Hari pertama geng. Good morning world. Okay, so ini dia grafik dia. Macam ni cantik tak? Aku rasa cantik tu. High quality. Okay, nampak lah. Cantik-cantik. Ni setting aku macam sini. Nice. Jadi sudah maksimum. Okay. Okay, sudah. Kita tak ada benda yang lain ni. Dia just ada sensitivity je. Kita ada untuk perlahankan suara sikit. Tak ada apa ni, leave the house. Oh, dia tulis dengan apa ni? Dengan gincu ke dengan strawberry? Weh bapa tau. Nenek ni tok siapa ni yang main gincu ni? Okay, tak ada apa-apa kat sini. Ya Allah, siapa dah sepak-sepak ni? Dia tak ada kaki. Dia tak sepak. Gambar benda ni makcik. Makcik cuba buat berat ke ni? Aduh makcik. Tak apalah makcik. Makcik dah lah colik saya. Saya tak berminat duduk kat sini lama-lama. Ni gambar apa ni? Allah Akbar. Dah buat. Macam dinosaur. Ni gambar benda. Tak faham lah saya. Okay, tak apa. Kita abaikan benda-benda tak penting tu. So, kita ada kunci kereta tu. Aku rasa aku nak... aku lupa. Kita ada berbagai job kita kat sini. Kita ada berbagai job. Kita kena... Dia macam banyak gila main puzzle game juga. Tak silap aku gambar ni dulu yang aku main. Anyway, setiap kali kalau kita lalu sini, kalau kau nampak ada line ni, kalau kita langgar, memang akan bunyi loceng tau. So kalau bila ni sebabkan kita main practice, so Granny takkan ada. Tapi bila kita main ada Granny, kita lalu je sini, Granny kan dengar bawah asyik kita sebab dia dengar bunyi. Granny tu kan dia memang dengar, dia tak pekak kan. Alhamdulillah nenek tu telinga dia berikan kesihatan yang sangat baik. So dia akan berfungsi dengan sangat baik telinga dia. Dia akan memang akan ikut kita. So kita kena turun. Kita main puzzle. Aku rasa aku nak selesaikan segala benda puzzle dalam praktis ni. Sinilah. Pertama sebab tadi nenek tu, ya Allah naik tangga tak lepas.
Okay. Jom kita dah cari apa-apa yang patut. Wow. Oh, something is inside this melon. Oh, so we need to find that apa tu pancung-pancung punya tempat tu kan. Jangan sikit. Nenek. Okay, jom. Okay, aku harap korang semua sihat-sihat saja. Tak ada apa-apa masalah. Remote control. Nice. Nak ambil weh. Aku rasa aku kena letak semua barang ni dulu. Aku rasa aku nak boleh strategik lain. Aku nak kumpul semua barang dulu. Dekat satu tempat ni nenek. Lepas tu baru nanti aku rasa aku nak kumpul semua barang kat depan ni. Okay, nice lah. Kumpul je dulu semua barang kat sini. Apa benda aku jumpa aku kumpul je situ dulu. Function tak function yang dulu. Boleh ke aku ambil kunci kereta yang kat dalam jamban tu? Jamban ke? Apa tadi? Kat atas ni ada apa tadi? Oh, remote control kan? Ya Allah. Ni aku nak ambil daging. Daging tu function kat untuk ni kan? Untuk Spiderman kan? Spiderman oh. Tenenenenet. Dia juga Spiderman bunyi. It's the intro macam tu. Pandai-pandai. Okay, tak apa. So, aku drop sini. Aku tahu. Remote control untuk kau kan? Ya, betul. Tak apa. Kita settle apa yang patut dulu. Kita jangan gelabah sangat. Aku nak ambil barang dalam... Astaghfirullahaladzim. Bagus. Kita dah tahu dalam melon ni ada barang. Kita nak pergi bawah, nak bawa dia. Kita tinggal dia. Adalah. Macam bola rugby tu melon dia. Kita patut turun bawah kan? Tak. Langgar je. Alah. Ya, burung gagak. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Bunyi air, kau dengar? Apa kuning-kuning ni? Makcik ni sirik ni. Aku tak ada sini keluar sini. Dah silap aku atas tu. Kok dia kat situ kan? Boleh. Sabar. Alamak. Alah, aku tamak tu. Tak tahu nak buat yang mana satu ni. Aku terlampau tamak. Apa ni? Tak apalah, satu-satulah. Jangan tamak-tamak. Kita kena pandai... Apa tu orang kata? Kita kena pandai mengurus. Kita tak tahu nak pilih mana satu, tapi kita tetap kena buat pilihan. Allah. Tak boleh nak masuk bilik makcik ni pun. Makcik, kenapa makcik tutup dengan kotak je makcik? Ni makcik tidur ni berapa tahun dah tak cuci tilam ni. Cadar ni berapa lama dah tukar. Sama bantal ni. Lah makcik ni. Patutlah culik saya. Saya bolehlah jaga makcik. Makcik janganlah pukul saya. Apalah. Aku tak nak kena drop sini dulu lah. Sian melon tu. Naik turun. Aku nak pergi ambil. Apa tadi? Apa benda tadi aku nak ambil tadi? Tak ingat apa? Oh, kod. Ya. Kat bawah tu kan. Dekat tempat kuning-kuning. Salah masuk dalam job pula. Nek cum ulala. Nek cum ulala. Oh. Jom. Confused. Nak gerak masa tu. Boom. Sabarlah. Daging tu tak relax nak cek gaduh awal. Jom. Nampak dari atas tak boleh? Kat mana? Oh, boleh lah, tak situ. Maknanya saya nak turun. Aku nak ambil daging. Apa ni?
Wrench. Oh, ni untuk kereta yang sabar. Kita settle satu dulu. Kat mana tadi daging tadi? Kat bawah ni. Kan? Tu kotak tu aku tak buka lagi. Saya tak nak ambil awak. Tak boleh kan ambil daging ni. Aku nak daging ni guys. Oh tak boleh lah ambil dia ni. Alah, siku. Ingatkan boleh ambil pun tak boleh. Serius lah tak boleh ambil. Alah, sedihnya. Ada, jatuh pula. Kalau kau nak tahu kan, aku rasa kan, barang-barang yang mudah jatuh ni, kita tak langgar kan. Logik akal tak? Bila benda tu duduk kat atas ni kan. Tapi kita tak langgar apa dia sebenarnya. Okay. Tak. Kita langgar. Okay, sorry. Tak, aku rasa developer dia saja buat macam tu sebabnya. Sebab dia nak bagi... tengok macam ni kan. Nak bagi opah tu dengar kita punya pergerakan ke mana-mana. So kalau korang main nanti mesti kena slow. Aku tak langgar kau. Macam mana kau jatuh? Nampak nak menipu. Memang saja je. Memang game ni disaja-sajakan je untuk apa? Untuk memberi lah macam ni. Untuk memberikan si Tok korang dengar. Ada apa ni? Ada apa pun? Ada ke ni dulu? Tak ada lah. Wah, ada sauna. Weh, ada sauna geng. Weh, apa benda ni? Oh, nak ambil. Janganlah kacau. Tak bila pula dah makcik ni. Oh. Kita. Tak apalah, saya bos sini dulu lagi. Patutlah. Dia ni daripada berapa tahun yang lepas sampai sekarang dia masih hidup rupanya. Kuat main sauna makcik ni. Makcik pula, maaf saya lupa. Saya lupa usia kita. Opah, tok, nenek, cucu nak cari barang. Okay. Sabar, fokus. So kita nak cari apa tadi? Okay, kita dah ada ni. Kita settle apa yang patut dulu lah. Barang-barang yang ada function ni kita guna je dulu. Ni, mantap. Ini untuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, salah. Use. Boleh buka drop. Dah apa je dah ni lah. Aku ingatkan ada barang. Aku ingatkan besar sangat ruangannya. Dia suruh apa je dah ni. Paper spray. Okay, thank you very much. Paper spray untuk apa? Untuk apa? Paper spray. Untuk Spiderman kan? Astaghfirullahaladzim. Spiderman gang. Jom kita pusing-pusing lagi. Aku rasa aku nak selesaikan kereta lah. Serius, aku dah berapa tahun yang lepas aku main game ni banyak kali tak lah. Aku main-main tak lepas-lepas tau. Tak, mungkin sebab aku tak ada kesabaran yang tinggi kot main game ni. Buat main game ni, bila katakan memang kau kena sabar, nak hadap main game ni betul. Aduh, nenek ni suka tu kotak dapat mana kotak makcik ni. Oh ni, kita perlukan ni untuk apa nama? Oh. Tak apa ni. Okay, aku tak nak. Aku ada baca orang kata jangan ambil teddy bear tu. Sebab teddy bear tu kalau kita ambil nanti Rani tahu kita kat mana. Aku nak keluar macam mana ni? Lama. Mak, buka pintu mak. Wait. Macam ni. Tolong tutup balik boleh tak? Tak nak. Serius tak nak. Tolong, saya nak keluar. Aku nak keluar. Aku tak nak ambil kau. Aduh, aku perangkap lah. So, nasib baik dah ni praktis tu, Fih. Tak nak teddy, tak nak. Oh, lupa. Aku tak tengok bawah, weh. Aku lupa tempat masuk dekat bawah. Sikit lagi nak ambil teddy. Alah.
Apa benda lah aku ni lah, ya Allah. Dan kita kena cari tempat tu. Aku dah lupa sebenarnya tempat pancung tu kan ya. Tempat yang kata pancung lah. Tempat potong tadi kan. Ya adik-adik ya. Saya pancung-pancung. Kat sini kita baik-baik belaka. Kat mana tempat tu aku tak ingat lah. Kita apa-apa. Kita pusing-pusing. Memang dia pun kata kan kita boleh apa namanya pusing-pusing kat rumah dia ni sesuka hati kita. Tapi nak atas balik masalahnya. A few moments later. Lepas di sini ya. Oh ya, betul sinilah ya Allah. Ini tempat apa? Oh. Oh, ni untuk ni lah. Lah, salah lah ya. Mana-mana je perempuan. Oh, tahu sini. Mantap. Saya nak minta tak kalau kita pergi. Wanyong. Laju sikit tak boleh? Terlampau romantik ya. La 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 la. Okay. Apa tu? Engine part. Boleh lah untuk kereta guys. Ni pintu tak ada buka. Alah, makcik ni suka sangat korang kita. Tak apa tu. Apa tu? Kita takut lah. Oh, shotgun. Oh, kalau kau nak tahu shotgun adalah benda yang penting lah untuk kita. Oh. Tempat apa? Asal aku tak tahu apa ni? Ada bahaya ke? Aku rasa macam... tak apalah, bahaya pun bahayalah. Oh, kunci special. Okay. Dah ni. This is my first day in this house. She chases me wherever I go. I'm quite injured and my body hurts. The only thing I remember before I woke up in this house is that I was driving when my car suddenly broke down. I went out to see what the problem was when someone suddenly hit me in the head. I have managed to open a pair of locks on the front door, but that's all. Why does she do this? I hope no one will experience the same thing as I do. If I do not survive this and if someone finds this message, I have noticed that she sometimes hides things inside the clothes. Oh, so dah ada orang lain lah sebelum kita yang kena ni. Alah, ingat nenek ni setia dengan saya. Nenek tak setia langsung dengan saya. Sedih saya macam ni masih. Tercampur pula. Tak, saya tak. Astaghfirullahalazim. Salah tekan sebenarnya. Wah. Kita pusing-pusing jauh punya kat sini je. Okay lah, nice lah. Tak pusing-pusing dah. Kita dah tahu kat tempat ni. Okay, ingat kita nak turun bawah ni nanti. Kita terus boleh pergi ke? Asal aku naik atas Padahal aku boleh je turun bawah senang nak pergi kat kereta. Kotak belah sana tu. Ni apa ya? It's a spark plug. Apa tu? Pete. Tak apa ni? Oh, wrench tadi kat atas. Okay. Tak apa. Dia aku cari. Oh, bateri. Okay, dia tadi kaya bateri. Ni untuk apa weh? Kaki kat atas. Aduh, aku ni banyak benda aku tangguh.
Okay, fine. Wheel crank. Untuk apa Oh, dia bukan untuk kereta. Obviously. Alamak. Maaf lah. Keliru pula saya. Kita nak ambil apa tadi kat sini? Special. Okay. Let's go. Oh, bateri kat situ. Sabar. Satu-satu. Kita kena buat satu-satu. Oh, ini aku rasa aku nak tak ni dulu. Ini kita nak potong benda ni. Oh. Ish. Aku lupa balik dah. Terminal kat mana? Oh, okay. Aku tahu. Memang kena atas balik lah. Kita kena pergi kat tingkap tu. Kita kena keluar ke tingkap tu terus. Memang tempat pancung tu. Ke pancung ni adik-adik. Bukan tempat pancung. Tempat apa? Tempat potong buah. Nampak ni. High five. Kau ni? Macam ni. Master key. Let's go. Kat sini pun dia ada loceng lah. Mana loceng kau? Oh, situ. Wah, cantiknya di halaman rumah Granny. Nenek ni comel lah. Salah. Mana aku tak kau buah? Nak panjat. Tak ada ke? Oh, boleh lah. Cik baik dah tak pusing jauh-jauh. Tak rajin nak pusing jauh-jauh. Master key. Okay, tak apalah. Aku campak sini dulu lah. Okay, fine. So, nak cari apa tadi? Benda tu untuk kereta tu. Apa ke nama? Ini ingat lah. Oh, gambar ni. Oh, tu. Sekejap gambar ini ni. Oh, adulah. Dia kena atas balik. Tak, dia tak boleh ambil dua barang terus. Kalau boleh ambil dua barang terus kan. Dia lagi senang sebenarnya. Tapi tu lah, developer takkan nak pegang senang kan. Nak bukan survival game kalau senang. Baik main Candy Crush. Okay, fine. Tak apa, kita santai-santai je main kali ni. Aku just nak pusing-pusing. Tengok apa yang patut. Yang penting tak ada limit masa kan. Bila yang ni tak ada limit masa. Apa tak? So, aku ambil itu. Come to me. Orange. How to spell it? Not spell lah. How to say. Jom. Kereta. Kita nak pergi kat kereta, kita nak pergi pulas-pulas dia. Sebab wayar dia dah longgar. Tak boleh nak zoom ke? Kalau zoom mesti satisfying tengok. Macam video-video like TikTok or IG kan. Satisfying video kau dapat tengok. Okay, guys. Tak apa, kita bawa je ke atas sebab kita tak tahu. Maybe barang ni akan ada function dia nanti yang kita takkan tahu. Aku rasa aku kena bawa wheel tu naik atas juga aku rasa. Aku memang tak nak aku kena kumpul satu barang satu tempat. Supaya aku tak terlampau tercari-cari. Di dalam mimpi ku tercari-cari. Tiba. Baterai. Aku rasa macam kita perlu pakaikan benda tu lagi ya. Tapi tak apalah. Tak perlu. Okay, fine. Nak benda mu ni. Spark plug. Alamak. Plug. Mana cari dia? Ni nak apa? Save key. Kalau dia ada map yang dia ni kan best. Rumah dia dah macam agak berbelit-belit.
Okay. Ni kita nak padlock. Padlock tak silap aku ada 2 benda nak kena padlock tadi tu. Ni dia nak paper spray. Paper spray kat tahu untuk apa? Untuk apa paper spray? Untuk Spiderman ke? Spider ke? Dia ni lah kan. Oh, shush. I forgot about key. Kita kena ambil kunci dia. Alah, lupa laptop. Aku tak jumpa tu barang yang senapang punya, untuk shotgun punya ni. Untuk tembak barang berkilau kat atas tu. Mesti benda-benda yang function kat tu. Aku ni di mana? Padahal pintunya kat sini je. Aku pusing-pusing ni kenapa? Aduh lah. Okay guys, ready guys. Kita akan berhadapan dengan makhluk berbulu berkaki 8. Aku lah, tubik. Terus aku dulu sepeda tu besar alam. Besar gajah, tengok. It's empty. Aku dah tekan! Aku dah tekan spray dah. Oh, so... hari kedua. So, walaupun kita dah tekan spray tu, maknanya spray tu bukan untuk labah-labah tu lah. Aish, menang lah kekilapan tu. Aku rasa, last aku main game ni, pertama aku memang kena kejar dengan granny gila-gila kan. Lepas tu aku mati dengan apa? Dengan labah-labah tu tak silap aku. Uish, serius weh. Benda, apa benda nak bagi ke labah-labah ni tak nak bagi ni? Tak apalah. Aku rasa aku kena buat part 2 rasa. Aku rasa semestinya aku tak tahu macam mana nak settlekan labah-labah tu. Serius tak tipu. Tapi kat labah-labah tu ada barang. Aku nak cari hammer. Hammer benda yang paling penting tu. Nak kena ketuk-ketuk labah yang lain. Lah. Aku nak buka ni dulu. Potong. Surprise. Nenek. Cucu rindu nenek. Nenek. Hai. Nenek tutup dah mulut tu. Mata terkeluar sebelah tu. Apa yang nenek buat ni? Dia ambil gambar ke? Nak selfie? Nenek, buat apa tengok bawah tu? Tak ada apa? Terkejut buku tak ada? Alah, nenek ni macam cantik je mata biru. Nenek nama putih Grandma. Tak apa. So, kita kena turun bawah. Kita cari benda yang patut letak dekat tempat buku tu. Tak kita nak panggil Rehan kan? Oh, ada satu lagi gambar granny. Kita dah nak siap dah puzzle granny, gambar granny tadi tu. So, ni buku dia. Jalan. Oh, sana. Salah. Aku tak boleh lah. Rumah dia terlalu complicated. Makcik berdengkur ke? Nek, jangan berdengkur. Nek dah lah culik saya. Nenek buat apa? Keluar. Nenek keluar tu. Nenek, bangunlah. Apa benda nenek buat ni? Ya Allah. Dia bereva pula dah. Ya Allah. Nenek kenapa? Tubik. Keluar. Ya Allah, terkangkang dah kaki dia. Data aku ni. Nenek tak nak keluar lah guys. Aku ajak dia tidur kat atas katil. Tak nak dukung ke?
Macam kesian pula aku serik-serik dia macam ni. Adik-adik dengan orang tua, kita jangan buat macam ni tau. Kita kena dukung dia. Kena sayang dia, jangan pijak-pijak dia macam ni. Dia tak nak naik ke? Astaghfirullahaladzim. Tak boleh nak pick up dia ke? Tak apalah. Terus kita diam Terus saya datang balik. Atau aku letak bukunya, apa je aku dapat? Tak ada apa, okey tak apalah. Biasalah tu. Kadang-kadang apa yang kita buat tu mestinya ada benda yang kita patut timbal balik. Kita perlu buat dengan segala benda dengan penuh ikhlas hati kan. Siapanya berok keluar kunci kereta ni? Ni darah-darah ni kenapa? Berok darah ke? Makcik ni stres lah aku rasa. Dia pecah-pecah kan. Apa ke bendanya ni? Cermin ni. Saya tengok sian dia. Patutlah dia salih aku. Dia nak aku cuci rumah dia ni sebenarnya ni. Dia tak tahu macam nak cakap je. Tak ada benda. Kita tengok dah tadi kan. Dia cuci kereta tu. Monyanyo. Kita pergi tengok kereta. Kereta tengoklah kita. Weapon key. Nicer. Kita masuk kereta dulu boleh tak? Nak try start. Why cannot start the car yet? Kenapa? Majuk. Terus tu lah. Weapon key ni tadi untuk peti besi tu kan? Tak. Oh, safe key. Weapon key tak apa. Ni ke? Nak benda? Nak benda ni? Oh, cutting plier. Okay. Tak apa tengok bukan hujung. Bapak menipu game ni. Kita tak langgar dia pun. Mengarut lah. Saja dia berapa ni? Nak suruh Granny kejar kita. Ni ke weapon ni? Allah. Wow. Ni untuk cocok Granny kan? Nak bagi dia. My Sheila. Oh no, Granny saya hilang. Allah. My baby dah hilang. Tak apalah. Betul. No, tak kena. Dah pun tak kena. Ya Allah, teruk siap. Noob siap. Jangan gerak lah. Siapa yang gelak tu? Melampau ni nak gelak Yeah. Alah, screwdriver. Screwdriver tak apa. Kita nak ada cutting plier. Nak kena potong. Dia dah jumpa cutting plier ke belum Saya tak ingat. Save key. Apa aku tak seru. Jom. Chain counter? Apa chain counter? Nak potong apa? Dia tak potong ni. Boleh lah siap. Tak potong tu game kat bawah kan? Ni tak apa. Kenapa kita potong dia? Dah pergi lah.
So sekarang ni benda kita patut cari lagi 2 lah. Hammer betul-betul dia sorok developer ni memang jahat ni. Dia tak nak saja je, tak nak bagi kita hammer. Dia tahu kita nak hammer. Aku rasa ada peluang ni, ada chance untuk kita selamatkan diri kita. Tak, aku rasa aku nak selesaikan painting dulu lah. Satu lagi kat almari belah sana kan. Belah sana tu. Tak apa. Kita selesaikan sikit-sikit dulu. Masuklah. Okey sikit. Ada mungkin lagi dalam berapa helai lagi kita punya gambar tu. Aku harap kalau kita selesai gambar tu, dia bagi kita something yang bermanfaat lah untuk kita. Jangan kita selesaikan saja. Tapi seronok juga selesaikan puzzle. Kau suka tak main puzzle? Aku suka ke aku rasa just ni last lah. Bentuk dia macam pattern dia last aku punya gambar. Untuk pattern punya puzzle gambar ni. Dia ni, tidak. Oh, bonus day house. So kalau kita dah settle buat benda lah ni, kita dapat apa? Bonus day. Pehe. Thank you very much developer. Apa lagi aku nak buat ni? Aku nak buat apa tadi sebenarnya? Oh, aku nak cari hammer. Tak boleh buka lagi. Dah kenapa? Dia macam kecil macam tu. Yang terbakar tadi. Yang macam memes yang meletup-letup. Letup tu lah. Yang macam tiba-tiba buka something. Boom. So, kita jatuhkan je barang-barang. Oh, spider key kat sini. Kita dah jumpa spider key lagi tak? Tak ada kan? Ni aku macam mana ni? Tak ada barang lain. Ini sambung satu ni apa? Satu maksud dia apa? Dia sorok. Oh, hammer. Master key dah ada kat situ. Hammer. Oh. Playhouse. Ni shotgun ni. Tapi shotgun tu apa sebenarnya? Bukannya boleh tembak kunci pun. Tak adalah masa aku untuk praktis lah. Aku tahu shotgun kalau untuk tu dia function. Kalau untuk yang ada granny tu. Tak nak dah ada dah. Dah settle dah kau. Aku rasa kena masuk balik lah dekat bilik tu. Bilik apa sauna ni. Tengok tu kat dapur kata tinggal ke. Tak ada. Bilik sauna ni baru dah. Tengok kayu tu kayu baru. Memang makcik ni tak relax lah. Opah ni. Opah memang tak relax. Gasolina. Jap. Aku rasa tadi kita patut letak benda ni kat bawah kan. So, ni untuk senapang kan. Shotgun. Apa benda pun ni? Tak. Okay, go. 10 minit dah kita main game ni senang. Aku rasa boleh ni. Kita boleh menang ni. Kemenang lah. Kita boleh selesaikan segala puzzle lah. A few moments later. Cakap saya tengah apa dengan Spiderman ni. Alah. Okay, tak apalah. Aku rasa kena sampai sini je dulu kita punya video. So, korang beritahu aku apa yang patut aku buat dengan spider ni.
Sebab dia memang akan seorang aku. Semestinya akan seorang aku. Takkan aku nak bawa. Macam mana? Tak tahu lah. Aku tak tahu mana barang ni. Ada apa kat sini sebenarnya? Mananya hammernya? Apa semua? Tak ada. Tak nampak benda tu. So, nak tak nak memang kena stop sini. Aku dah habis jalan lah. Aku memang dah siap sembarang. Aku memang tak jumpa hammer je lagi. Hammer je tak jumpa lagi. So, korang, aku rasa video ni sampai sini dulu. Korang, kalau korang ada apa-apa idea macam mana untuk aku settlekan dengan spider ni, korang boleh share kat komen. And jangan lupa tekan button like untuk aku sebagai hadiah untuk aku. Dan jangan lupa tekan subscribe sebagai tanda korang support channel aku. Okay? Aku harap korang enjoy tengok aku main ni sambil bebel-bebel. And yeah, see you in the next video. Bye-bye.